Bayangkan, member kita tengah nazak. Kita pun call 999. Ambulans sampai, member tu dah settle kapan. Sebab apa? Sebab sistem 999 itu bermasalah. Call tak berangkat. Tak ada respons. Kita memang patut rasa marah. Tetapi baik kita marah kepada pihak yang tepat. Masalah besar yang berlaku bukan datang daripada orang yang angkat call, bukan daripada pemandu ambulans dan bukan daripada anggota keselamatan yang bertugas. Punca sebenar ada pada sistem yang digunakan, NG MERS 999. Dan NG MERS 999 ini bukan projek bomba, bukan projek polis dan bukan projek KKM. Ini projek di bawah Kementerian Komunikasi. Dan projek ini ada dokumen hitam putih, kontrak rasmi kepada TM yang ditandatangani oleh Kementerian Komunikasi sendiri. Sebelum NG MERS 999, negara pernah gunakan sistem MERS 999 dan sistem lama itu pun dibangunkan oleh TM. Laporan Ketua Audit Negara 2012 juga pernah merekodkan pelbagai masalah berkaitan sistem tersebut. Ini menunjukkan isu sistem 999 bukan perkara baharu. Sebaliknya, masalah yang berulang dari satu versi ke satu versi seterusnya. Sistem lama itu menelan kos sekitar RM801 juta. Versi baharu, Next Gen ini pula bernilai RM1.25 bilion. Peruntukan meningkat dengan ketara. Tetapi masalah yang berlaku masih sama. Malah semakin jelas. Dan projek ini diberikan kepada TM melalui direct negotiation, bukan tender terbuka. Tukar sistem baharu pun masih gagal berfungsi dengan stabil. Geolokasi lari, aplikasi freeze, notifikasi tidak sampai. Akhirnya, frontliners pula yang menjadi mangsa serangan netizen. Kementerian Komunikasi dan Telekom Malaysia perlu menyelesaikan isu NG MERS 999 dengan segera. Sistem kecemasan negara tidak boleh bergantung pada nasib. 1 minit kelewatan pun boleh membezakan antara hidup dan mati.